Rasha wakil negeri apa? Kelantan. Kelantan. Where are we going? Kita nak ke Labuan. Nak tengok majlis sukan sekolah Malaysia, MSSM. Kita udah Untuk ngantuk duduk pukul 3.40 pagi. Kita baru sampai KLA 1. Kita punya flight pukul 8 pagi. Kita lebih plus minus 4 jam setengah baru. Dah tinggi kat sini. A few moments later. Morning guys. Alhamdulillah. Saya dah jumpa saya punya kabel. Tak ada bateri je? Oh ada. Full. New balance. Balance. Okay guys, sebenarnya kamera ni warna putih, hitam. Tapi saya cover dia dengan pink. Lepas tu saya dah beli extra 2 bateri. So saya harap dia boleh tahan naik esok satu hari. So kita nak start vlog. Are you ready guys? Are you ready guys? Jaket lah. Cukup strong. Fokus mati. Dah hilang. Ya. Dah hilang. Kita baru sampai ni. Kau sudah tugas bahasanya? Ya, kita sudah sampai di Sabah. Tinggal cop pasport. Cupcake Muni. Cupcake pun tak nak. Muni akan buat. Benci sikit. Kita nak jadi vlogger dekat sini. Let's go. Ada misai tau. So saya Munira. Saya Munira. Yang kita ni memang ada banyak stres. Banyak stres ni. Ini kata 3. 1. Ya, atlet, okay? Atlet. So kita kena jaga dia elok. Tadi hampir mampus. Tadi mana? Sikit lagi nak subuh tadi last kali hidup aku. Last. Sampai. Na 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 na. Na na na. Jangan sibuk aku buat nyanyi. Mana lenjek tu? Astaghfirullahalazim. Aku letak mana tu? Aku memang ada terfikir lah lenjek tu aku nak buat gantung kunci kereta. Kata aku tak bawa pun. Okeylah, bye-bye. Itu museum tau. Ini kedai ikan. Sebenarnya. Kita bir kan? Kan selalu bawa pergi museum tau. Lepas tu kan bila balik museum tu ingat kosong. Kita kena soal dalam kereta tau. Takut. Kena jawab quiz pula. Kita dalam kereta dulu memang betul-betul kalau pergi museum bukan tengok-tengok gambar je. Kena membaca dalam kereta kena soal. Duduk satu hari belajar. Kita nak ke homestay. Sambil-sambil Sambil-sambil mencari kedai kopi hipster. Kat sini tak ada kedai kopi hipster. Kalau saya buka, adakah saya akan jadi the one and only? okay. Kita tengoklah dia punya panas macam mana. Oh. Panas weh. Panas relax panas. So Panas jadi kita rehat je rumah. Mr. Messenger mendapatkan kipas. Panas. Rosak.
450. Nak dengar dia cakap apa? 410. 400. Okey, kamu. 300 tengah. Berapa rasa? 152. Ui, asyik. Bang, boleh tampal stiker coffee shop di situ. Boleh? Boleh, okey. Boleh, meh. Memang benar ku salah orang. Gila pun. Angka 10 banyak cerita antara aku, kau dan kita semua. Cikgu nak race ke? Bukan. Mak orang. Oh, mak orang tanya. Mak orang tanya aku kat mana. Mak tanya, mana media ni lambat media. Orang dah buat apa ke? Tim apa? Timing jap. Astagfirullahaladzim, tak panjang. Tak set. Okey, awak placing nombor berapa? Saya rasa nombor 4. Nombor 4. Ha. Dia rasa dia placing nombor 4 guys. Macam tahun lepas nombor 4. Macam tahun lepas nombor 4. Korang ni tak doakan dia. Okey, Rasha wakil negeri apa? Kelantan. Kelantan. Okey, apa perasaan kali pertama kot lari atas pasir? Rasha dah selalu lari atas pasir. Tapi kali ni tak tahu, penat. Memang penat. Rasha tak sempat catch up yang champion lagi, yang lead depan. Yang lead tadi daripada negeri? Macam? Mula-mula Kelantan, teammate Rasha. Lepas tu dalam berapa km tu atlet Penang kejar. Okey. Alright, terima kasih banyak Rasha. Sama. Terima kasih. Promo budak-budak kali ni mereka dah cuba yang terbaik. Tapi begitulah hari kejadian. Anything can happen. Dan yang dapat placing, saya cikgu ucapkan tahniah. Lari tadi macam mana? Susah. Susah, kenapa susah? Sebab dia main blok-blok. Main blok-blok. Maksudnya jalan ke apa ke? Dia macam saya pergi sini, dia pergi sini. Oh, peserta lah. Akif punya rival lah. Tadi lari dekat pantai macam mana? Okey lah. Berat sikit. Okey lah. Tadi nombor berapa? Nombor 2. Okey. Tahniah. Okey, lelaki 12 ikut Cikgu Rauf. Daus. Petang ni dari mana, man? Tidur. Panai bos. Tempat tengah. Lagi dekat pantai. Pantai. Tak nak test dulu tadi. Sarawak. Aku mata balik sikit tu kira pemenang lah. Mata kira sikit maksudnya yang ni lah yang paling tinggi kedudukan 1, 7, 17, 20. Dapat 45 dia kira 4 yang terbaik. 4 yang terbaik. Yang kelima dia tak kira. 56 ni 2 tambah 10 tambah 21 tambah 23 dapat 56. 56
pun sama lah. Oh, dia ambil 4 terbaik. 4 terbaik. Yang paling sikit mata adalah yang paling tinggi lah. Kedudukan yang tinggi. Untuk pemasukan lah. Individu biasalah. Yang paling pantas, yang paling laju, dia nombor 1. 22.6. Keseluruhan semua 80 peserta lah. Setiap kategori 80, 80, 80, 80, 480. Ada 16 pasukan. 16 negeri. 3 wilayah. 3 wilayah. Ya, okey. Dengan limbah ini sudah pada inspirasinya penutupan Saya rasa kita pakai Inotek lah. Inotek. Timing check. Timing. Tapi elok pun. Lagi accurate lah benda ni. Inotek. Yang kali ni dia ada 2 tempat ada checkpoint Inotek. Satu dekat ujung pantai sana, ada satu checkpoint Inotek. Satu lagi dekat Taman Botanikal tu, dekat track ekologi tu ada satu lagi checkpoint. Kalau dia tak lepas checkpoint tu nanti disqualify lah. Selangor 15 ke? Selangor, Kelantan dekat-dekat. Kelantan ada matematik lah, kita tahu dah dia ada dekat. Kumpulan dia lah. Tujuh meter. Tak ada bedek. Baru habis hantar Muni berperang tadi dekat ni. Starting finishing. Starting. Gila bodoh. Sana tak cantik ke? Sana tak cantik ni. Dia aku yang berkicap kan. Hantar Muni dah berperang. Alat dengan power kan ada kat sini. Tak, orang macam cakap Muni kau tak kenal. Kalau kita first cakap macam dia, weh lembut ni orang ni. Natalie, go Natalie! Pera. Go Pera! Aisyah, go Aisyah sikit lagi! Nanti kita di-sponsor oleh New Balance. Ni New Balance Rebel 5 Tokyo Edition. Ini 1080. Ini apa? B5. B4. 1080. Oh, ini 1080. Color je different. Different shade. Fresh sheet. So you guys swipe up. Sebenarnya saya boleh je jadi influencer, New Balance ke, Coca ke, boleh. Just korang DM saya dulu, Boleh. insyaAllah. Influence kami untuk beli baju baru ni dulu. By the way guys, kita ada merchandise baru bagi Red Club. Kita ada 3 warna, black, pink, hitam dengan pink. So korang boleh pilih which one is your most the favorite one. Black pink. Black pink, hitam. Korang boleh beli, korang pergi check out dekat Bagi Red Club website and then belilah, dah ada tersedia dah. Bayar je. Kita nak pergi mana? Tengok sunset kat Let's Tanjung go. Aru. Tanjung Aru. Ambuya ada? Tanjung Aru kat Penang. Tanjung apa? Tanjung, tak ingatlah Tanjung apa.